Dalam video kali ini, saya nak kongsikan keuntungan yang penyimpan emas saya dah dapat dengan simpanan 100 gram yang beliau buat tahun lepas. Jadi dalam masa setahun, macam mana kita nak tengok keuntungan yang beliau dah dapat. Harga 100 gram tahun 2024 cuma RM40,661. Dan 100 gram yang sama tahun 2025 dah bernilai RM58,713. Jadi caranya kita tolak sahaja harga tahun lepas dengan harga tahun ni untuk tengok keuntungan yang penyimpan emas ni dah capai, iaitu sebanyak RM18,052. Jadi keuntungan daripada kenaikan harga emas 100 gram gold bar ni adalah sebanyak 44.3%. Hanya dalam tempoh setahun, beliau beli dan peram sahaja simpanan emas ni. Jadi sangat mudah bagi tuan-puan yang nak miliki emas fizikal ikut bajet masing-masing. Nak dapatkan 100 gram, tuan-puan boleh beli emas secara bayaran ansuran. Kalau tuan-puan mampu untuk bagi komitmen untuk buat simpanan setiap bulan, pilihan di tangan tuan-puan. Tuan-puan boleh lock harga 50 gram gold bar ataupun emas 10 gram, 20 gram ataupun 5 dinar. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, ikut bajet masing-masing, tuan-puan pun boleh simpan emas dengan bajet minimal RM100. Simpan sebahagian duit kita dalam bentuk aset emas untuk kekalkan nilai, dan nilai duit kita makin tahun makin meningkat. Boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.